Oh, sedap. Dulu kita kelar dulu kita punya ikan siakak ni. Make sure pisah taja lah baru sedap nak ngeli lagi. Halia. Okay. Beri halia sikit. Atas serah. Okay. Lebih kurang gini. So, kita bubuh serah ni, celoh ni. Bubuh halia ni. Bubuh serah. Bubuh halia. Okay, tujuan kita buat gini. Kita tak sewi ikan kita ni bau hanyir. Daun 5 puruk. Bubuh lah. Depan belakang. Dalam perut. Boleh. So, bila siap kita bubuh belakang dah. Kakah-kakah pewangi orang kata. Dalam tempat mengukuh kita lah. Mengukuh sehingga 10 hingga 15 minit. Disebabkan Cik B tak ada mengukuh siap besar. Cik B guna periuk masaki ni. Ni letak sini. Lepas tu. Gelegak dah. Lepas tu awak tutup dalam 10 hingga 15 minit. Ni untuk kuah kita ambil 7 butir bawang putih. Cicir bawang ni siapa dia halus. Tu molek. Bawang besar. Awak lah kalau nak pedas. Ambil lebih. Bekas ni saat ni. Sedikit halia. Okey, last sekali kita guna bawang jeruk. Ni lah saya awak rahsia nak suruh kita punya ikan siakak sedap. Dengan daun ketumbar. Okey. Daun kesing. 1 gelas air. Okey, sebenarnya tu sesuai rasa lah. Dalam bubuh lah, dalam sudu makan gitu. Kocak bubuh. Lagi awak bubuh hasil 5. Bubuh. Okey, so kita letak 5. Siakak steam 5 kita siap.